So sekarang kita dekat tempat demo. Aku nak cerita sikit lah sebab aku dengar ada ramai yang cakap kata PMX ni, dia kalau masalah yang suka cakap telefon orang kan. Aku teringat satu cerita setahun lepas, raya tu lepas 2014, masa Nadir An-Nuri dia cerita, dia buat up dalam post Facebook dia tentang keluarga dia. Saudara Nadir ni orang hebat lah kan, yang dalam perjuangan pasal Palestin Gaza semua ni memang dia orang lama. Jadi bila dia cerita kat dalam Facebook dia yang kata PMX dia tolong dia, macam mana bawa balik keluarga dia yang terperangkap dekat Rafah. Masa tu kalau dia tak cerita dekat dalam Facebook, orang pun tak tahu kata PMX tolong dia. Nak cerita kata masa dia jumpa keluarga dia tu pun dia pun tak tahu kata dah sampai Malaysia. Masa tu supol PMX, saudara Farhan, Datuk Farhan sekarang, telefon kata nak jumpa ke tempat ni. Terus sampai ke tempat tu dia cerita kata dah nampak ada kereta apa 4-wheel drive hitam. Dia pun dah berdebar kan, apa ada nak colik ke apa kan. Dia tengok dalam tu ada keluarga dia. Jadi nak kata dia pun cakap macam tu lah. Dia kata PMX ni kalau dia buat kerja bukan cerita kat orang, hampa tu relax lah. Bukan dia buat kerja.